kasih ya, tunggu ya. Tunggu Alhamdulillah rabbil alamin. Semalam puan ni daripada Penang, ambil buka kursi tu. Buka ada 2 lapis tu. Buka duduk depan ni. Siapa ni? Ini anak. Anak sebelah ni. Boleh. Ada dah duduk tu. Semalam daripada Penang tuan ni, daripada Penang. Jadi kita pun semua tak sihat kan, insyaAllah lupakanlah semalam tu ke depan je. Amin ya Allah. Ini keluhannya apa tak? Saya kan kanser usus sama hati. Tapi usus lah yang paling teruk lagi. Hati tu boleh lagi, tapi yang doktor cakap hati tu dah tak ada harapan dah. Akan dibuang lah ya. Hati tak buang. Tuan-tuan, doktor cakap suruh makan ubat je. Tak ada perawatan dah. Hanya usus tu dia nak operasi 19 bulan. Tu kan saya datang sini, mana tahu dia kan 19 hari bulan 6 bulan 6 ni. 19 hari bulan. InsyaAllah ya sudah. Kita pusing belakang mana kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik langsirnya pelan sayang. Lalu masuk. Alhamdulillah. Okey, abang duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga ayah. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah SWT. Ayah, mari kita berdiri rukuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, sedap tak berdiri? Tidak sakit. Ya, cuba tegak balik. Alhamdulillah. Lega tak? Lega. Duduk tayak awal tayak air. Sana. Pusing-pusing sikit air. Okey. Ada kiblat sana. Okey. Duduk tayak awal tayak air. Lega kosong, tak ada apa. Ya. Alhamdulillah. Lega tak? Lega tak. Jadi ya, akak tu ada kanser usus ada, tapi ada yang lain juga. Ada yang inilah yang dibuang. Supaya kalau ada 5 tu buang 3, tinggal lagi 2 kan nampak mana satu ya. Nanti kalau buang lagi tu tinggal lagi 1, tinggal lagi ni. Jadi nampak. Jadi kalau 5 ni tak tahu yang sakit tu yang mana. Dominan sakit, semua sakit rasanya. Gitulah saja. Sekarang lebih lega. Kau dengar. Subhanallah. Ini daripada Penang tuan daripada Penang. 2 tahun dah saya sakit. Berapa tahun tak? 2 tahun dah. 2 tahun, masya-Allah. Alhamdulillah. Macam-macam saya pergi ubat. Ya, ini sakit yang longgar, sakit ketat-ketat ni. Sampai pergi swasta pun tak dapat apa-apa. Tuan-tuan, habis duit banyak. Habis kat pendaftaran je. Pendaftaran habis 15,000. Betul, 20,000 saya habis. 20,000 kan, betul kan? InsyaAllah. Lagi satu kesabaran akak ni pada Penang semalam saya minta dia balik. Sebab dia semalam tak sihat kan. Ni pada Penang tapi dia tak balik. Allah gerakkan hati dia. Saya tu berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah tentu. Dalaman dulu ya. Ini rawatan dalaman ni harus makanannya dipantang, harus sangat minum ikut yang saya sampaikan tadi tu. Ya, insyaAllah insyaAllah dia buang stres. Tenang. Allah dalam hati Allah. Alhamdulillah, udah. Ya Allah. Lega, lapang. Lagi sakit kepala ni. Lapang ya. Hantar. Nak jumpa saya sangat ni. Tengok di TikTok, di Facebook je. Syukur ni. Saya tengok pun Dewi bagi tarik. Saya sujud syukur tu. Masya-Allah, subhanallah. Alhamdulillah, ayuh kita sudah menjalankan kewajipan kita. Jalankan kewajipan yang sepatutnya lah, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tapi macam-macam Allah bagi sebelum nak datang ni tuan-tuan. Macam mana puan, apa yang Tuhan bagi? Suami saya kata mula-mula tak datang, saya dapat tarikh tu. Lepas tu saya cakap kat suami, saya nak datang kak, saya nak buat rawatan. Tu ayah kata, tak apa, ada tak mau bawa, tak apa, ayah bawa yang ni. Saya datang juga, saya bersama juga. Mungkin suaminya dalam keadaan walaupun sibuk ke apa kan, kita selalu bersangka baik. Kita selalu bersangka baik, Puan Ya, betul. Terima kasih dah kemari Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Nanti kita jumpa lagi seawal